Okey, pelajar. Material yang awak perlu ada dalam sebuah lagu. Pertama, lagu yang key dia major. Keduanya key dia minor. Kalau key dia major, kita berbalik kepada tanda masa tadi. Kalau lagu major awak 4/4, lagu minor mesti 3/4 ataupun 6/8. Paling mudah ambil 6/8 ke 3/4 lah, jangan lebih-lebih tu. Kalau lagu major awak 3/4 ataupun 6/8, lagu minor akan jadi 4/4 atau 2/4. Faham tak? Dia mesti ada perbezaan. Sebab dekat situ kita akan mengukur sejauh mana awak boleh grip yang 3/4 ataupun 6/8 tadi. Faham? Satu contoh lagu 3/4, saya ambil lagu Rapuh tu. Bila nak masuk chorus, masuk kepada main B. Okey. Itu kalau kita ambil lagu yang 3/4. Katalah kita nak ambil satu lagu major, lagu minor lah. Lagu minor, lagu Guru Malaysia katakan. Guru Malaysia Lepas tu awak kena ada kepakaran juga tahu bila nak ambil lagu-lagu yang macam ni. Dia nak pilih rentak tu, awak kena cuba banyak benda. Awak dengar bunyi kan? Ni. Kalau saya ambil dengar. Okey. Cut.